Boleh lah. Tubuh minyak. Tu kata kalau sembilang batu bom sedap. Sebab sembilang ni dia cepat serap environment. Dia kan kulit, mana ni sisik. So apa yang lalu kat kulit sembilang tu jadilah dia. Macam tu lah jadi dia kejadian dia. Dia kata sembilang suka duduk belakang kapal ni, dia tengok kepada kapal tu. Kalau kapal tu dah parking lama, kan, dia bawah tu jadi mendapat lumpur tau. Sembilang ni dengan lumpur memang dia punya favourite. Lagi berlumpur kat situ, lagi berkerut, lagi sembilang suka. Sebab tu kalau sembilang dia pot lepak dia kawasan berlumpur. Lepas tu kalau kat situ dapat, dia ada lagi masuk terlubuk dia. Contoh kalau macam dekat Johor Bahru ni ada satu kapal dah parking lama tu, depan dengan bay tu. Jeti Salma ada sembilang ada. Sembilang ni dua perangai dia. Satu dia lubuk dia. Kedua pula laluan dia. Laluan dia. Jeti Salma ada sembilang. Ada juga belukang. Tu tengah cari sembilang ni. Satu kena air besar. Dia suka air besar. Lepas tu timing dia makan air pasang air surut je. Air pasang pendek. Timing sembilang makan memang pendek. Dia jangan lepaskan peluang keemasan. Jangan kita tengok air tu cetek lagi kita tak baling. Tak. Air cetek tu biasa sembilang dah masuk. Serius. Air cetek-cetek ni mainan sembilang. Air penuh-penuh ni ada rezeki. Dia air penuh jarang dia. Dia suka air daripada air dia nak penuh, air start pasang kan. Time tu air baru parah lutut. Time tu dia lalu sembilang. Lepas tu sama juga air surut. Air dah habis lah, cetek-cetek time tu dia lalu banyak. Kalau esok pagi ada, kalau cuba kat Jeti Salma boleh ada insya-Allah. Kena macam esok pukul 9 lah. Pukul 9 dia standby lah. Jangan lambat. Sembilang ni jangan macam air pasang penuh dia kurang. Dia sembilang air pasang penuh ada dapat. Time nak pasang dengan time nak surut betul. Time air penuh ni kalau rezeki ada lah. Tapi dia banyak time pasang surut. Time tu jaga. Time tu fokus. Kena rajin tukar umpan. Kalau time pasang penuh malas tukar umpan pun tak apa. Tapi time yang tengah gerak pasang tu jangan malas. Kena beling apa jangan ngeluh. Potong cepat-cepat, ikat mata baru, tukar perambut, labur umpan baru cepat-cepat. Sebab air pasang, air turun, air surut ni peluang kemasan ikan sembilang. Timing ni macam tu. Mana-mana sama je. Lepas tu tempat tu lagi tempat tu berlumpur dia lagi bagus. Sembilang suka tempat berlumpur. Dia kurang minat tempat berpasir. Kawasan berpasir dia ada tapi tak sebanyak kawasan berlumpur. Dia masih suka lumpur. Sebab dia jenis makan cengkerang, umang-umang, pompon. Dia jenis makan macam tu. Jeti Salma tu berlumpur betul. Jeti Salma ada sembilang. Sembilang ni kadang-kadang dia makan dekat Pendas dekat Sungai Pendas tu. Sana dia orang kalau bot dia sana banyak bot karam tau. Bot garam tepi-tepi tebing tau. Lepas tu bot garam tu dia dah penuh dengan lumpur keladak tu tau. Lumpur lembut kan. Kalau air pasang besar memang spot sembilang tu. Memang saya pergi pot tu. Pernah aku take sampai 8 ekor sembilang besar-besar kat satu spot je. Penuh satu baldi tongcat 20 liter tu. Sembilang saja. Dekat JT Pendas, kat kawasan kapal karam. Tapi tebing je. Kat tebing kan. Tapi kapal tu dia dah pecah lantai dia. So banyak lumpur berkeladak dalam tu. Time air pasang besar, air pada penuh, air dah naik tinggi, dah tenggelam karam kan. Labur ke orang kejat makan. Betul ke sembilang senang dapat? Betul. Janji tahu timing, tahu dia punya tempat dia. Mana pot tu Sungai Pendas. Dulu boleh menebing kat situ, tapi sekarang dah tutup. Dia buat tempat apa tu, subway circuit. So kalau nak pergi spot tu satu cara naik bot. Area Sungai Pendas saya tahu lagi spotnya. Sungai Melayu, Sungai Pendas, tahu pot ikan tahu lah. Ada pot baik ke sembilang? Pot baik sembilang, batu bom lah. Paling baik tu. Peminat-pinat batu bom ni kan, sembilang kan. Batu bom serius. Uish, tak balik lagi. Belum kan, sekejap lagi balik ni. Dah lagi 10 minit balik ni. Kat mana tu? Dekat Kukup, Tanjung Piai.